Assalamualaikum, saya Syaza Nazifah binti Syaruslisan diisi 2024-060032 akan membentangkan tentang pembentangan lisan individu. Aktiviti yang saya pilih untuk tugasan kali ini ialah eksperimen bunga api. Sains awal kanak-kanak merupakan proses pembelajaran dan penerokaan konsep asas sains bagi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Aktiviti sains biasanya melibatkan eksperimen, penerokaan dan pemerhatian. Aktiviti sains yang dijalankan biasanya dapat memberi kesan yang positif terhadap perkembangan kanak-kanak seperti perkembangan kognitif, bahasa dan sosial. Di mana aktiviti ini menggalakkan kanak-kanak menggunakan deria penglihatan, pendengaran dan pemerhatian. Bahan-bahan yang saya akan gunakan bagi eksperimen bunga api ialah yang pertama, susu bayi, yang kedua, pewarna makanan, yang ketiga, bedak bayi, yang keempat, sabun. Boleh gunakan sabun pencuci pinggan ataupun yang terbaik adalah sabun bayi. Yang kelima ialah pinggan. Pastikan pinggan tersebut merupakan pinggan yang sedikit melengkung. Cara melakukan eksperimen bunga api. Yang pertama, sediakan pinggan. Pastikan pinggan yang digunakan merupakan pinggan yang sedikit melengkung. Yang kedua, tuangkan susu ke dalam pinggan. Yang ketiga, titiskan beberapa pewarna makanan. Pastikan warna yang digunakan ialah warna yang berbeza-beza. Yang ketiga, tuangkan bedak di atas pinggan tadi. Yang kelima, titiskan sabun di tengah-tengah permukaan pinggan bagi menghasilkan bunga api. Seterusnya, kita akan dapat lihat hasil bunga api mengembang. Ini ialah contoh video eksperimen. Persekitaran pembelajaran untuk aktiviti sains bagi kanak-kanak di tadika. Guru-guru perlu memastikan aspek keselamatan semasa menjalankan eksperimen. Yang pertama, sediakan permukaan yang selesa dan selamat. Yang kedua, pastikan tiada permukaan tajam semasa aktiviti dijalankan. Yang ketiga, semua bahan yang digunakan mestilah mesra kanak-kanak dan tiada bahan toksik. Guru juga perlu memastikan daripada aspek kebersihan. Yang pertama, sediakan alas meja plastik bagi mengelakkan sebarang tumpahan. Guru menggalakkan kanak-kanak untuk mencuci tangan sebelum dan selepas menjalankan aktiviti. Yang ketiga, guru perlu menggunakan tisu basah antibakteria jika berlaku sebarang tumpahan. Dari aspek kesihatan pula, guru perlu memastikan kesihatan kanak-kanak berada dalam keadaan baik sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti. Yang ketiga, elakkan penggunaan bahan yang boleh menyebabkan sebarang alergik kepada kanak-kanak. Yang ketiga, guru perlu menggunakan alternatif lain jika kanak-kanak terdapat sebarang alergik terhadap bahan-bahan yang digunakan. Dua pendekatan pengajaran dalam aktiviti sains yang digunakan. Yang pertama, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry melibatkan proses penyiasatan di mana kanak-kanak digalakkan untuk meneroka, bertanya soalan, membuat hipotesis dan menjalankan eksperimen mudah. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan belajar melalui bermain, di mana kanak-kanak diberi peluang untuk belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan formal. Kanak-kanak juga akan belajar sambil bermain, di mana aktiviti ini dapat menarik minat kanak-kanak. Keberkesanan kedua-dua pendekatan teori perkembangan kanak-kanak. Teori kognitif Piaget, di mana kanak-kanak membina pengetahuan melalui interaksi aktif dengan persekitaran. Pendekatan inquiry sesuai untuk tahap ini kerana yang pertama, menggalakkan penerokaan, pemerhatian, bertanya soalan dan menguji idea. Yang kedua, membantu pembinaan skema baharu berdasarkan pengalaman. Seterusnya, pendekatan belajar melalui bermain juga berkesan kerana aktiviti konkret dan menyeronokkan. Contoh, eksperimen mudah. Yang kedua,
membantu kanak-kanak memahami konsep sains dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Secara keseluruhannya, kajian ini memberi fokus kepada penilaian keberkesanaan pelaksanaan aktiviti sains dalam kalangan kanak-kanak tadika, khususnya mereka yang berumur 4 hingga 6 tahun. Pendedahan awal kepada konsep asas sains sangat penting kerana dapat merangsang pemikiran kritikal, kemahiran penyelesaian masalah dan rasa ingin tahu dalam kalangan kanak-kanak, di mana kanak-kanak diberi peluang untuk belajar melalui pengalaman secara langsung, iaitu menjalankan eksperimen. Aktiviti sains ini turut memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka, memerhati dan membuat kesimpulan berdasarkan apa yang mereka lihat dan alami sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.